Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan tajuk Al-Mutawatir wal Ahad. Khabar mutawatir dari segi bahasa adalah kata nama isim fa'il yang berasal daripada perkataan at-tawatur, iaitu berturutan. Contohnya, tawatur al-matar yang bermaksud hujan turun secara berturut-turut atau berterusan. Dari segi istilah pula, sesuatu riwayat yang diriwayatkan oleh ramai perawi sehingga menurut kebiasaan adalah mustahil mereka bersepakat untuk berbohong. Syarat-syarat mutawatir ada 4. Yang pertama, diriwayatkan oleh bilangan perawi yang ramai sehingga menurut kebiasaan mustahil mereka berpakat untuk berdusta. Yang kedua, bilangan perawi yang ramai itu wujud pada setiap peringkat sanad. Yang ketiga, mustahil menurut akal dan kebiasaan mereka bersepakat untuk berbohong. Dan yang keempat, berita itu bersandar kepada perkara yang dapat ditangkap oleh panca indera seperti dengan cara mereka melihat, mendengar dan alami sendiri dan bukan hasil jangkaan. Hukum khabar mutawatir. Hadis atau khabar mutawatir menghasilkan ilmu daruri, iaitu ilmu yang bersifat pasti dan meyakinkan, sehingga seseorang tidak mempunyai pilihan selain menerimanya dengan keyakinan yang teguh. Keadaannya sama seperti orang yang menyaksikan sesuatu peristiwa dengan matanya sendiri, maka dia tidak akan ragu-ragu untuk mempercayainya. Begitu juga dengan khabar mutawatir. Oleh itu, semua khabar mutawatir diterima tanpa syarat dan tidak perlu dilakukan penelitian terhadap keadaan para perawinya. Khabar mutawatir terbahagi kepada dua, iaitu lafzi dan maknawi. Khabar mutawatir lafzi ialah khabar yang diriwayatkan oleh ramai perawi dengan lafaz yang sama dari awal hingga akhir sanad. Sebagai contoh, hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u muqa'adah minan nar yang diriwayatkan dengan lafaz yang sama oleh ramai sahabat. Seterusnya, khabar mutawatir maknawi, iaitu khabar yang diriwayatkan oleh ramai perawi dengan lafaz yang berbeza-beza tetapi membawa makna yang sama. Contohnya, hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Nabi mengangkat tangan ketika berdoa walaupun lafaz riwayatnya berbeza-beza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak menerangkan tentang hadis masyhur. Hadis masyhur dari segi bahasa adalah sesuatu yang selalu disebut atau diketahui oleh orang ramai, dan dari segi istilah pula diriwayatkan oleh banyak perawi. Kita boleh kenal hadis masyhur ini dengan cara kita kena tahu hadis masyhur ni sekurang-kurangnya kena ada 3 perawi. Dia berlaku pada setiap sanad dan tidak mencapai hadis mutawatir. Hukum beramal dengan hadis masyhur adalah wajib jika hadis tersebut adalah hadis hasan ataupun sahih. Kita tak boleh jadikan hadis masyhur ni hujah apabila hadis tersebut adalah hadis dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini kita akan menyambung perbahasan kita berkenaan dengan hadis aziz, iaitu takrifannya boleh datang dalam keadaan dua bentuk secara bahasa lah. Yang pertama iaitu dari perkataan azza ya'izu yang bermaksud sedikit ataupun jarang. Yang kedua berasal daripada perkataan azza ya'azu iaitu fathah pada huruf ain yang bermaksud kuat dan teguh. Jadi apabila digabungkan kedua-dua takrifan ini, hadis aziz bermaksud hadis yang sedikit dan jarang kewujudannya ataupun penulisannya dan kuat dan teguh dari segi periwayatannya dibandingkan dengan hadis gharib. Secara istilah pula, hadis aziz ini bermaksud hadis yang semua tabaqat sanadnya diriwayatkan oleh dua orang perawi. Jika lebih dua orang perawi pada tabaqat sanad tersebut, ianya dibolehkan kerana ianya telah menepati syarat-syarat hadis aziz. Jadi untuk meningkatkan lagi kefahaman kita mengenai hadis aziz ini, jom kita lihat contoh dalam kitab Taisir Mustalah Al-Hadis karangan Dr. Muhammad Tahan. Hadis ini menceritakan tentang keutamaan cinta kepada Rasulullah dalam iman seseorang. Jadi hadis ini telah diriwayatkan oleh dua orang sahabat, iaitu Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Dan daripada Anas bin Malik telah diriwayatkan oleh tabi'in, iaitu Qatadah dan Abdul Aziz. Seterusnya daripada Qatadah
tabi'in telah meriwayatkan hadis ini, iaitu Syu'bah dan Sa'id. Terusnya daripada tabi'in, Abdul Aziz, diriwayatkan oleh tabi'in iaitu Ismail bin Ulayyah dan Abdul Warith. Jadi dapat kita lihat di sini, pada setiap tabaqat tersebut ada yang mempunyai 2 orang perawi dan ada yang mempunyai lebih daripada 2 orang perawi. Contohnya pada peringkat sahabat dan tabi'in, hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang perawi sahaja. Namun pada peringkat tabi'in, hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang perawi. Oleh itu, ianya membuktikan bahawa hadis aziz boleh diriwayatkan oleh 2 orang ataupun lebih, namun jika terdapat 2 orang perawi pada mana-mana tabaqat, ianya terus digelarkan sebagai hadis aziz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Khadijah Fasihah binti Abdullah, nombor kad matriks 079996. Jadi insya-Allah saya akan menyambung pembentangan pada pembahagian khabar ahad yang terakhir, iaitu hadis gharib. Mari kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan gharib. Definisi gharib dari sudut bahasa ialah al-munfarid, yakni bersendirian ataupun sesuatu yang jauh daripada kaum kerabat. Itu daripada sudut bahasa. Adapun daripada sudut istilah pula, hadis gharib ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja secara bersendirian, makna kata. Okey, baik. Mari kita tengok ciri-ciri hadis gharib. Kesendirian hadis gharib ini boleh berlaku pada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, kesendirian itu boleh berlaku pada keseluruhan tabaqat sanad. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, kesendiriannya itu berlaku pada sebahagian tabaqat sanad. Ataupun yang ketiga, hanyalah berlaku pada satu tabaqat sahaja. Walaupun terdapat ramai perawi pada tabaqat sanad yang lain, perkara ini tidak sesekali menjejaskan status gharib itu tadi, kerana penilaian kita nak buat penilaian sama ada untuk menentukan sama ada hadis itu gharib, aziz ataupun masyhur, dibuat berdasarkan bilangan perawi yang paling minimum. Menurut Imam Al-Baiquni, gharibun ma rawa rawin faqat. Katakanlah bahawa hadis gharib adalah apa, yakni hadis yang diriwayatkan oleh seorang. Seterusnya, para ulama turut menggunakan istilah lain bagi hadis gharib. Makna kata hadis gharib ini ada nama lain selain gharib, yakni antaranya al-fardi. Makna kata nama selain hadis gharib adalah al-fardi. Menurut Al-Hafiz Ibn Hajar, beliau mengatakan bahawa kedua-dua istilah ni adalah sama sahaja daripada sudut istilah maupun bahasa. Tak ada beza pun. Hadis gharib terbahagi kepada 2 jenis apabila kita lihat dari sudut tempat berlakunya kesendirian perawi. Yang ini terbahagi kepada 2. Yang pertama adalah gharib mutlak, adapun yang kedua adalah gharib nisbi. Apakah yang dimaksudkan dengan hadis gharib mutlak? Hadis gharib mutlak ialah hadis yang kesendiriannya berlaku pada awal sanad. Kesendiriannya itu berlaku pada asli sanad, yakni pada tabaqat sahabat. Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi secara bersendirian pada peringkat asli sanad. Contohnya, hadis yang glamour lah di kalangan kita yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat. Hadis ini diriwayatkan secara bersendirian oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab pada asli sanad, iaitu pada tabaqat sahabat. Manakala pembahagian hadis gharib yang kedua pula ialah gharib nisbi. Hadis gharib nisbi ialah hadis yang kesendiriannya itu berlaku di pertengahan sanad, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh lebih daripada seorang perawi pada asli sanad, kemudian diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja pada peringkat seterusnya. Tengok contoh yang saya kemukakan dalam slide. Hadis itu diriwayatkan oleh 3 orang sahabat. Pada tabaqat sahabat ada 3 orang. Bertepatan dengan definisi yang telah saya berikan tadi,
hadis itu diriwayatkan oleh lebih daripada seorang perawi pada asli sanad, yakni tabaqat sahabat. Kemudian diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja pada peringkat seterusnya. Az-Zuhri meriwayatkan hadis daripada Anas. Lalu Malik meriwayatkan hadis daripada Az-Zuhri. Bila kita tengok huruf ini, tunggal itu berlaku pada tabaqat selepas tabaqat sahabat. Kalau hadis gharib mutlak, tunggalnya berlaku pada asli sanad. Adapun gharib nisbi ni berlaku pada pertengahan sanad. Jadi itulah serba sedikit berkenaan dengan tajuk saya, yakni hadis gharib. Semoga pembentangan kali ini dapat memberikan manfaat walaupun sedikit. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.